lapar-lapar ha. Nak betul dalam kopi. Mana pergi internet ni? La ilaha illallah ya Tuhan. Apa kena dengan TikTok ni? Macam pergi ke mana ya Allah? TikTok hilang. Okey. Kita berserai langsung dekat FB, dekat TikTok, dekat YouTube. Dekat YouTube ada, okey. Kita masak dekat YouTube sebentar. Ini masak kita suntuk, kita nak masak cepat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, selamat datang rancangan masak apa petang ni. Kita nak masak cencaru sumbat. Kan cencaru. Okay. Kita ada kobis. Kita nak masak sayur lemak dengan cendawan black fungus ni. Okay. Telinga kerau. Dan kita ada sardin. Kita nak masak sardin goreng sardin. Okay, goreng sardin. Dan kita ada satu lagi cucuk udang. Jadi sebelum kita mula, kita akan menari bersama-sama. Masuk. Okey, letak dulu. Letak. Sibuk dengan kopi dia. Sana. Lapar-lapar ha. Lapar-lapar ha. Lapar-lapar hi. Lapar-lapar hu. Masak-masak ha. Masak-masak hi. Masak-masak hu. Okay, bismillah. Madam sama lagi 4. Dah. Ini nanti sukatan tepung. Di sini dah ada. Ini satu cawan. Yang ini setengah cawan. Kata madam. Doktor ikut aja, tengok aja doktor nak. Satu cawan, setengah cawan? Ya. Okey. Ini udang untuk cuci saya. Kita nak masak apa dulu? Kita nak masak sayur. Okey. Saya nak santan. Okay. Kita buat sayur. Masuklah satu. Habislah. Buat sikit. Kita akan goreng sardin belah sini. Kita akan masak ini belah sini. Alright. Sayur, kita masak sayur. Sayur banyak tak? Okey. Pucuk ada juga? Okey. Tak pekal sangat. Saya masak serentak lah sebab tak sempat ni. Ini bawang Ni untuk mana? ini untuk sardin, ini untuk sayur. Okey. Bagi sardin tu kat saya. Ni untuk sayur mana untuk sayur? Ini untuk sayur. Untuk sayur. Ya.
Untuk saya semua ke? Iya. Kalau agak terasa kebanyakan, lihat. Tak. Sayur Kobe masak lama. Okey. Kita nak buat sardin. Saya nak buat sardin, tapi sardin ni saya tak sepatutnya saya goreng tau. Sepatutnya saya goreng. Tapi saya patutnya goreng dulu. Tapi tak apalah, kita tengok apa yang ada. Bagi dia sikit dulu. Kalau tak goreng dia macam tak berapa nak sedap. I don't know. I think you should masuk semua lah. Masuk semua muat kot. Boleh lah. Kalau goreng dulu pun sedap. Kalau mak saya masak dulu, dia goreng dulu. Sebab kita orang suka yang macam sardin yang keras-keras ataupun ni sikit. Tapi saya kesempatan masa dan saya malas nak goreng lama-lama dan banyak kali. So saya terus masukkan dia tadi. Itu dia okey lah. Then lepas tu kita akan masukkan black fungus dulu. Kita akan masukkan black fungus dulu. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Masukkan black fungus. Black fungus ambil masa juga nak masak dia. Ya. Dan kita masukkan pucuk ni. Allah hanya terpanjat air. Pucuk dia. Kita masukkan pucuk ni juga. Sebab lagi by the time santan tu dah mendidih, kita dah kesudutkan masa. Okay. Saya nak santan. Dan kita masukkan juga. Dah saya dah masuk, saya dah selawat dah. Kita masukkan juga udang kering. Kau dengar tak suara saya? Kita masukkan udang kering. Banyak gila udang kering ni. Boleh lah, hantam je lah. Dia dah bagi dah. Okay. Dan lepas tu pekat elok. Okay. Ini saya kata-katanya pekat. Sebab air daripada fungus dan air daripada kobis tu akan masuk ke dalam ni. Bismillah. Okay. Okay. Masukkan ajinomo tu. Saya nak gula sikit. Setengah sudu gula. Saya nak sikit. Setengah sudu bagi saya tu. Belum. Saya kacau kejap je. Belum je. Goreng je kejap je. Kita akan buat ni cencaru sumbat juga. Dia kalau sardin ni kalau kita kacau kuat nanti dia akan hancur. So jangan kacau kuat sangat. Okay. Lagi kita akan masukkan manis. Tak elok. Lagi air daripada kobis akan keluar tau. Air dari kobis akan keluar. So kita jangan letak air yang banyak ke dalam sayur ni. Sebab air daripada kulat hitam ni ataupun black fungus ni akan keluar. Dan kedua air daripada kobis. Tapi kobis saya masukkan kemudian. Okay. Saya nak sos dia. Cili giling dah tak? Cili giling. Nak sudu. Masukkan cili sikit. Saya nak kicap. Kicap pedas. Kicap pedas. Saya nak
asam, ha? Mana bawang-bawang dia? Okay. Tu kan? Perlahankan api. Dia bawang besar kan? Dia bawang besar. Dia bawang besar ini. Ha. Bawang bolan. Siapa kata itu? Kamu suka-suka hati bagi dengan saya. Mana cili, mana cili? Ah, cili mana cili? Ini bukan. Berapa biji ni? Dah. Mana kicap tu? Kita letak kicap sikit. Bagi dia colour dia tak merah sangat. Dia tak hitam sangat. Bagi dia warna-warna dan dia ada pedas sikit. Jangan kacau. Nanti warna ni akan bertukar berwarna. Dia kehitam-hitaman. Tapi dia tak hitam sangat. Tapi dia kehitam-hitaman sikit. Warna dia akan bertukar. Jadi warna dia akan cantik. Selain dia tak payah letak garam, kita dia ada pedas sikit kat situ. Just nice. Pedas tu. Saya nak bawang. Okay, just nice. Bawang besar. Masukkan bawang. Kita akan masukkan tu. Apa lagi yang kamu siap tepi tu? Cantiklah sardin. Kau nak tengok tak sardin dia? Okey, sardin dia cantik. Nak tengok sardin dia. Okey, ni sardin dia, okey. Cantik tak? Cantik kan? Just nice. Dia warna dia sikit lagi. Okey, just nice warna dia. Warna dia tak boleh hitam sangat tapi dia tak merah sangat, tapi dia warna dia macam gelap-gelap sikit. Oh, just nice. Sedapnya. Rasa. Sedap. Super nice. Ha? Itu dah. Garam sikit je. Jangan garam banyak, nanti dia masin tak sedap. Sedap dah. Okey, sekejap lagi kita akan masak buat ni cencaru sumbat, okey. So saya akan perlahankan api yang ni, biarkan dia mendidih perlahan-lahan. Menjadi sedap dan sedap. Let's go. Okey, bagi api dia perlahan ya. Nak tengok sardin tak? Siapa nak tengok sardin ni? Nak tengok tak sardin ni? Nak tengok? Nak tengok? Sedapnya. Sedapnya ya Allah. Sedap kan? Okey, sedap kan? Oh, nak buka dah, tak apa. Kita orang kat UK lambat sikit. UK dia buka puasa pukul lambat sikit. Okey. Okay, now buka api yang ni. Saya letak garam belum? Udah. Ha? Udah. Udah. Tadi dah sampai.
Sedap. Okay. Masukkan tu. Masukkan kobis. Kita akan masak cencaru sumbat. Cencaru sumbat tak apa. Kita biasanya dekat UK, kita orang berbuka dulu baru kita solat-solat. Kita buka-buka, kita solat-solat baru kita makan. Sebab kita tak nak nanti kita semayang, nanti kita makanan terkeluar. So untuk menghalang makanan terkeluar dan mengalir keluar daripada perut kita dekat sini, saya dengan family kita azan-azan, minum air, kurma, solat. Lepas tu, lepas tarawih, moreh baru kita makan. Dah, belum kan. Dah. Kita letak daun. Okey, dan dah siap. Angkat saja ke sana lah. Pindah aja. Ni kita punya sayur dah nak siap. So air kobis ni dia akan keluar. Air kobis ni akan keluar. Ya. Air kobis akan keluar dan akan kita cabai. Dan kaca-kaca dah siap. Air kobis akan keluar. So air kobis ni dia akan menambah mengurangkan kepekatan kuah yang tadi pekat tu. Jadi kita akan letak kat sini, nak kat sini. Letak lapik ni. Okey. Kita nak sumbat. Tu. Apa? Ambil dulu. Tengok yang apa tu. Siap dah. Alhamdulillah. Naknya. Okey. Dah siap dah. Nak tengok sayur tak? Siapa nak tengok sayur? Siapa nak tengok sayur kobis masak lemak? Ya. Sayang menyayang, cinta dikenang. Sayur kobis nak kuning ke nak putih? Putih kan sayang kan? Siapa nak tengok sayur? Siapa nak tengok sayur? Nak tengok sayur kat tangan. Komen. Nak tengok sayur. Okey, ni sayur lemak, kobis, mushroom. Tanya, nak putih ke nak kuning? Medan nak putih ke nak kuning sayur? Nak putih apa nak kuning kata sayur dah cakap apa. Macam tu tak? Mana-mana pun boleh. Biasa putih kan tanya? Biasa putih kan kata doktor. Sedap ya? Biasa putih, kalau mau putih pun boleh. Putih aja. Okey sayang putih. Dah siap dah. Sedap. Sayur lemak. So air tu dah keluar dah. Air dia dah keluar dah. Lagi kita buat cucuk udang. Nak buka dah? Belum lagi. Okay, done. Sekarang kita nak buat ni. Kita nak letak ni cencaru sumbat ni cencaru Sebelum tu saya akan rasa dulu. Sayur lengkap. Kurang manis. Ambil gula. Sayur dah siap ya. Sayur dah siap, alhamdulillah. Ambil sayur yang tambah. Biar sayur yang tambah. Bagi gula tu kat saya. Tu sayur dah siap. Okey. Kita akan masukkan ni dan kita akan goreng kat sini. Angkat sayur ni. Kita nak goreng ikan kat sini. Angkat tak atas kepala. Ambil tempat Kak.
Ambil apa? Penutup sama ini. Sama Banyak weh dia sudu. Itu kita letak satu sudu ubat demam, satu tu sudu ubat sesama, satu sudu ubat anxiety yang tadi yang saya letak tu bukan gula. Dia adalah pemanis tiruan. Ya, pemanis tiruan stevia. Ya. Okey. So sekarang kita akan rasa. Kita akan rasa dia. Kita bagi dia dah manis tapi kurang manis. So kerana letak ubat demam, batuk sesama dan anxiety, dia akan kurang, tak ada anxiety dah, insya-Allah. Ya. Dah. Dah rasa dah. So, sekarang kita akan masukkan dia Cik akan berlanggar kat tepi ni. Kamu dua orang buat apa? Tekemuk. Saya. ini. Kamu letak belanga di sini, dah goreng. Sorang di mana? Gorengnya di luar. Lambat, lekana di sini. Dia orang nak tengok. Oh. Dia orang semua nak tengok. Semua orang nak tengok. Kamu masak pandai ke tak pandai? Letak belanga di sini. Belanga mana? Belanga emas. Belanga hitam. Okay. Ha? Kenapa ikan ni macam udah dimasak? Ha? Letak minyak. Sedap kan? Letak minyak kan tu. Saya lagi cepat dari kamu dua orang. Kamu tangan 4. Saya tangan 2. Mana tepung cuci udang? Tak apa, cuci udang kejap lagi ya. Sedap lah Kamu kena letak minyak tak apa kita buka dulu baru cuci udang. Cuci udang kau tak sempat, nanti kita lepas mahuri kita buat. Udah besar tu madam. Itu berapa ekor? Itu berapa ekor? Dah potong ke belum? Udah tadi. Ha? Mah, bagi saya. Kamu letak bawang, kamu cuba tengok dah panas betul belum belanga kamu ni? Macam kamu tahu belanga panas tak panas? Belum ada hawanya. Hawa? Hawa apa? Hawa nafsu? Ni mana dia di belahnya? Ha? Biar saya potong. Nak bagi buncit? Buncit penuh-penuh. Buncit penuh-penuh? Nanti kecil manis nanti. Cakap madam. Doktor kata nanti gemuk-gemuk. Kata dokter madam, nasi penuh-penuh, buncit-buncit, kecil manis nanti kata dokter madam. Dokter kenapa? Oh. Okey, boleh. Okey, kata dokter madam. Bini suruh bagi gemuk. Boleh? Belum. Kamu tanya, madam dah buka belum? Turun. Dah buka, turun bagi mak doktor nak air. Madam turun, kata dokter. Doktor nak air dah. Dah buka dah. Kita malas dekat situ. Nanti berantak. Dah buka. Dia sama. Ya.
Saya baru balik tadi. Ada kerja kesyaraman, jaga. Okay. Oh, mak jatuh. Okay. Dah azan ke belum? Kamu terus bagi saja sama saya. Dah azan belum, weh? Dah azan belum? Ha? Belum azan ya? Belum azan? Dah azan. Dah Cucu dah nak buat sekarang ke nak buat more? Sekarang Saya nak buat cucuk udang sekarang. Nak bantu cucuk udang. Kau sama-sama buka tu, korang tengok saya ke? Kan bagi roti apa nama goreng tu. Memang wati goreng ni kat dalam, kat rumah dalam. Doktor kata memang wati goreng, doktor biarkan dia. Dia cuma pasang je. Doktor kata memang roti goreng madam. Cuma doktor cuma pasang je. Tak, ini Ya. apa ni kan? Betul. Itu. Dah buat dah azan weh. Jual ke? Tak, makan kami ramai. Sudah ada tak? Dah azan. Ambil kurma saya tadi. Ni rumah dok. Ya. Okey, saya nak buat cucuk udang mula Kau tengok saya buat cucuk udang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qasimna wa bika amanna wa ala rizqika aktarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Amin. Buka. Kita nak buat cucuk udang. Tahu goreng tu? Buka sekarang. Kamu tak makan ni? Kamu buka masa dulu. Sana buka apa? Buka dulu. Ambil kurma dulu. Ambil kurma dulu. Apa ya? Ambil kurma, minum air. Sayang. Tepung. Makan dulu nak? Makan dulu lah. Cucuk udang after this More okay. Ni tengok cantik dah. Oh, abang buat lagi keluar perut Okay. Okay, ni dia kencaru kita. Ini yang tengah kita masak. Nanti kita akan makan. Let's go, kita berbuka dulu. Let's go. Lagi lepas more kita akan buat cucuk udang. Cucuk udang Karut Amin. Let's go. Makan dulu. Itu adalah yang kita dah tengah goreng. Ini yang telah tengah siap. Okay, let's go. Buat tingkat kan? Abang buka, dia buka. Dia buka dah, dia orang tengok. Kita buka tingkat.
Refresh. Okay, tak ada. You I care. Okay, tak nampak dah. Nampak aku. Ha? Nampak. Aku dah jadi DJ dah nampak dia kat. Alhamdulillah. Yes, ya. Okay. Kat belakang tu. Belakang tu memang real lah. Belakang tu memang real. Belakang ni memang bukan wallpaper. Memang betul rumah. Ni belakang ni. Okay. You orang tengok background tu, okay. Cantik kan? Kita nak makan. Saya nak makan lauk sardin. Sayang. Baby nak sardin. Nak sardin, nak sayur. Tengok. Bini saya panggil saya baby. Kau nak makan dia panggil babi. Taklah, gurau je. Ada kan dekat siapa nak tengok rakaman? Nak tengok rakaman ada dekat mana tahu? Rakaman ada dekat ni. Rakaman ada dekat YouTube. Saya pun lauk sardin. Alhamdulillah sedap sardin. 2,500 orang tengok ni. Lama kan tak boleh masak. 2 tahun. Ha? Lama kan tak boleh masak. 2 tahun kan? 2 tahun. Betul lah. Abang marah. Si Jamal marah. Abang marah. Tak. Follower marah. Abang lah marah. Admin marah. Abang marah apa nama bini. Bini merajuk lah. Dapur tak berasak mah. Dia kata, pandai awak tak payah masak. Abang kata, yeay. Betul hari ni kena masak. Aku baru nak rehat. Dia tanya kita sayang, saya nak makan apa sayang? Abang masakkan. Sebab esok dah nak raya. Bini saya nak balik Kedah. Bini saya nak balik Kedah tinggalkan saya. Jangan saya susah. Tak tengok isteri tak pakai baju. Isteri saya tak pakai baju, mak tak pakai baju, cik bunga tak pakai baju, adik ipar saya semua tak pakai baju, semua tak pakai baju. Kita kat rumah memang tak pakai baju. Ampoi, bini aku tak pakai tudung. Pakai daun pisang ke? Tak pakai daun pisang, tak pakai apa pun. Daun pisang pun tak pakai, daun garapoleh pun tak pakai. Tak ada. Daun lima puut pun tak pakai. Sardin nak 2, nak besar-besar, nak keluar, nak sayur. Yes, sedapnya. Betulnya doktor kata tak pakai baju, betul lah. Sebenarnya tak pakai tudung saja je aku tak pakai baju. Ampun ni, bini aku duduk kat rumah takkan tak pakai baju, saja lawak-lawak. Hai papa. Hai papa sit. Terima kasih. Ala comel doktor. Ni ini untuk saya makan. Kau jangan serius sangat, saya lawak je. Bukan. Ini saya tak pakai tudung, bukan tak pakai baju. Pakai baju. Sedapnya. Dan kuah sikit. Tak kuah sardin. Doktor ada kena mengena dengan Dato' Red ke? Oh, saya Dato' Pink. Dia Dato' Red. Dato' Red tu dia Dato' Red umur berapa Dato' Red tu tua daripada saya. Saya muda daripada dia. Saya umur 54, dia 53, tapi muka dia tua daripada saya lah. Kita orang macam ni lah, keturunan warna-warna. Dia warna merah, saya warna pink. Bismillah. Dekat YouTube nak tengok? Adalah kat YouTube tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa ala barakatil amin. Sedapnya ya Allah. Sedap. Zikir. Sedap. Betul sini. Sedap. Orang GGA ya. Orang GGA tak payah makan lah, puasa je lah. Orang GGA tu kan puasa. Tak baik-baik juga.
Kamu bukan GJA. Kamu anxiety. Boleh makan. Orang anxiety tak ada. Orang yang takut makan orang anxiety. Orang gastrik tak takut makan. Tadi katanya ni kasi nak ciri tu dulu. Ya. Nasi goreng. Sebab dia penuh. Ya. Penuh. Nak laju kononnya. Ikan tu dia lambat. Oh, macam ni lambat. Tak ada ikan kalau dah set goreng buat main sempit. Sedap. Makan dia dulu lah sebab nak bagi nampak. Sebab nak bagi nampak. Kalau tak buat live, makan kat bawah. Kalau buat live, makan kat atas. Sedap lah kata. Sebab nak bagi nampak, saya letak dulu nak bagi tinggi. Macam mana saya dah train? Makanlah. Orang yang ada anxiety takut makan. Orang yang takut makan ni, yang pantang makan bukan orang gastrik. Orang gastrik tak pernah pantang makan. Sebab orang gastrik, kalau dia pedap, dia kena gastrik, dia makan ubat gigit dah baik. Orang yang susah baik ni bukan orang gastrik. Orang yang susah baik adalah orang anxiety. Sebab tu orang makan ubat gastrik tak baik. Tahu tak? Anxiety yang susah baik. Sebab pantang, dia teruk. Orang gastrik tak pantang makan. Orang gastrik mana pantang makan? Sebab orang gastrik, dia makan ubat, sebiji dah sembuh. Jadi, tenang ni saya. Betul, orang gastrik sebenarnya senang je. Dia makan ubat. Bila dia makan pedas, gastrik dia datang makan sebiji. Makan sebiji dah baik lah. Baik dah. Orang gastrik ni, orang gas, bila makan pedas pun kena, tak makan pedas tak kena. Nak makan sikit tak? Tak makan pedas dia takkan kena ni. Kalau kena juga bukan gastrik, anxiety. Tak percaya kan? Puasa lah. Sambil kurus ni. Sedapnya. Puasa sambil kurus. Yuli, baca doa nasi mah. Allah Akbar Tuhan. Macam mana dia pergi kat situ? Baby tak apa. Baby tu tak tanya tu. Nak tunjuk tu dia punya pembantu panjat kot tangga. Tangan biasanya. Nak saya panjat. Betul. Tak, ini ada. Mana ikan ni nak? Nak. Ikan sombat. Sedap dia. Nak bekasin ke? Tak cerita boleh dapat tengok. Tak kecil sekali. Saya cik. Sedap lah kata. Tu dia. Ni ikan ni. Kalau sakit kepala tu pergi scan tengok. Takut ada darah tinggi, takut ada ketumbuhan, takut migraine, takut sinus, kolesterol, macam mana kepala. Kalau semua normal baru anxiety. Saya juga datang lah main sini. Wati tahu tu. Sedap lah kata. Tu dia. Sedap lah kata. Mana sayur lagi ke? Nak sikit. Tak apa, ambil kat bawah ambil. Duduk mana? Duduk rumah. Duduk kat rumah. Duduk KL. Sedap lah kata. Ya. Dah. RM6.6 okey, boleh lain. Jangan makan gula, jangan makan manis, kurangkan karbohidrat.
Kejut. Sedap kan? Sardin. Keluar ni. Jangan benci. Makan je Allah bagi jadi makan. Jangan saya makan sekali je, jangan tambah. Sama keluar. Ha? Ada dalam pokok dia. Kat pokok. Baby tak berapa penuh ni. Kan dia dalam pokok dia. Sebab kat depan tu dia terkeluar. Kalau tak nak kena, kalau kena jack pokok dia. Ada tak Zah? Dah pernah lah. Tapi bila kita goreng kan, tengah-tengah. Ada. Orang tahu lah orang masak. Ya. Oh, dia kena letak je ni. Kan? Dia kata bagi warna goreng. Dia minta marah, dia kasih sayang. Makan jauh. Dia nak Allah kejut. Sedap lah. Sedap lah kata. 10.9 borderline. Doktor kerjaan nak 6. Saya 7. Ya? 5.9 tu tak kerja mana lagi, baru borderline. Kau jangan makan gula, kurangkan karbohidrat, lebihkan sayur dan ulam-ulaman dan lauk. Okey? Nasi kita kurang. Lepas tu exercise lah sikit-sikit. Seminggu 2 kali ke. Betul? Lepas tu buat puasa berkala, intermittent fasting. Nanti tak kena lah kerja mana. Siapa yang buat puasa berkala dan tak makan gula, insyaAllah macam mana darah tinggi akan okey. Tak kena. Yang ada kecemasan darah tinggi pun boleh baik. Siap? It's so good. Abang tambah gula tadi. Abang tambah 3 sudu. Andainya tadi. Tambahkan, tadi kurang manis sikit. Dia tak rasa tadi. Apa rasa? Masin dah okey. Mana kan? Ada kurang. Abang tambah gula. Tu pun 3 sudu tu. Cukup? Tak? Sedap. 7 memang dah confirm darah tinggi lah. Tapi jenis borderline. Kecil manis. 7 tu dah kecil manis tapi borderline. Borderline tak berubat. Borderline jangan makan je. Pertama, jangan makan gula langsung. Apa jenis gula jangan makan. Kedua, kurangkan makanan manis. 3, jangan makan nasi banyak. 4, bimbingkan sayur dengan ulam-ulam dan lauk dengan ulam banyak. Kelima, seterusnya jangan makan buah yang banyak. Buah boleh makan, Apa jangan? tapi jangan makan buah banyak. Sekali makan, potong sahaja. Air manis, jus jangan makan. Lepas tu, puasa berkala. Nanti gula akan turun. Tak kena macam mana, dia akan baik sendiri. Tak. Sedap sayang. Ya? Sedap gila. Tak. Habiskan kat perut dia kan? Ada kan? Abang simpan kat perut dia, kata wah ikan. Ayap, ikan. Simpan tau kat perut kau. Kasi bini ku cari sambal ni. Dia kata baik. Siapa tak? Tak. Alhamdulillah. Rakaman live ni ada dekat YouTube saya. Dr. Man TDDI Live. Ada dekat FB saya, Dr. Man TDDI Live, okey? Saya kena tamatkan dulu live dekat FB saya akan tamat, live dekat YouTube pun saya akan tamatkan. Saya sama dekat YouTube, TikToknya. Bye bye YouTube. Bye bye FB. Assalamualaikum.